Kau nak tahu kenapa ramai trader gagal? Sebab diorang treat trading macam game, bukan bisnes. Kalau kau tengok trader yang survive bertahun-tahun, bukan yang buat duit sekejap. Mereka semua ada satu benda sama, mindset bisnes. Macam mana kau buka restoran, kau kira modal, kau study lokasi, kau test menu. Trader pun sama, cuma menu kau ialah sektor atau projek yang kau pilih. Jangan main sapu semua koin sebab nampak pump. Ambil masa, study sektor. DeFi ke, AI ke, GameFi ke, RWA ke, pilih satu dan jadi pakar kat situ. Sebab bila kau treat trading macam bisnes, kau tak kejar cepat kaya, kau kejar konsisten. Kau tahu bila nak expand, bila nak cut loss, bila nak hold inventory. Sama macam CEO jaga syarikat dia. Masalah ramai, diorang nak jadi kaya sebelum jadi bijak. Nak entry dulu baru belajar. Sedangkan trader sebenar, dia buat homework. Macam pelabur yang kenal produk dia luar dalam. Dia tahu kenapa projek tu wujud, siapa founder dia, apa masalah dia nak selesaikan. Itu beza antara trader yang hidup atas emosi dan trader yang hidup atas strategi. So kalau kau betul-betul nak jadi trader berjaya, treat trading macam bisnes, bukan hobi. Ambil masa, kenal sektor kau, bangunkan sistem kau sendiri. Sebab bila bisnes kau kukuh, market boleh jatuh naik macam roller coaster pun, kau masih tenang sebab kau tahu kau bukan berjudi, kau berniaga.